Penguasaan dalam grammar ataupun tata bahasa adalah bukan penyelesaian untuk anda berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Inggeris. Sesungguhnya grammar itu hanyalah satu peraturan yang anda kena tahu. Dalam mana-mana perlawanan bola sepak contohnya, anda kena tahu peraturan. Kalau kita bermain bola sepak, kita kena tahu peraturan. Namun begitu, mengetahui peraturan tersebut sahaja tidak mencukupi jika anda tidak tahu bermain dengan menggunakan skill-skill strategi yang tertentu. Sama juga dalam penguasaan bahasa Inggeris, mengetahui peraturan sahaja tidak membolehkan anda bercakap dengan yakin dalam bahasa Inggeris. Apa yang perlu ada sebenarnya? Yang perlu ada adalah vocabulary. Ramai yang terlepas pandang betapa pentingnya vocabulary ataupun perbendaharaan kata untuk membantu anda bercakap dalam bahasa Inggeris dengan lancar. Oleh itu, tingkatkan vocabulary juga. Selain belajar grammar, belajar untuk tingkatkan vocabulary.